Ini faktor installation yang membahayakan anda. Macam mana kalau orang stres, diorang akan snap? Macam itulah juga wayar anda ketika installation. Tapi yang naya bukan anda, tapi rumah atau EV anda. Dalam installation EV charger, minimum wire size adalah 6mm. Tapi macam mana wayar boleh stres? Faktorkan benda ni dalam proses installation sebab ia boleh panjangkan hayat EV charger anda. Yang mana korang rasa lebih stres kepada wiring anda, 90 degree bend atau 45 degree bend? Kalau anda jawab 90 degree, anda betul. Sebab bengkok berlebihan ni boleh rosakkan luaran wayar ataupun copper dalam wayar ni. Long term, panas boleh terkumpul dan start electrical fire. Dengan EV Sifu, kami pastikan wiring kami mengikut spek dan mengurangkan amount of bands ke arah EV charger. So, kalau anda berminat, klik link di bawah untuk limited time offer.